anak-anak kita yang kecil tu yang mana ada masalah batuk, berkahak sesama, hari ni saya nak ajarkan cara urutan untuk kita buat tepukan percussion menggunakan kita punya minyak herba asma. Sebab minyak herba asma ni dia daripada herba-herba semula jadi. So yang mana nak ikhtiar boleh ikhtiar lah, sebab kadang-kadang kita dah ikhtiar macam-macam. Dah ikhtiar guna nebulizer kan, apa semua, so kita ikhtiar guna herba pula. So dalam kita punya minyak herba asma ni ada minyak kelapa dara, minyak kayu putih gamat dan juga habatus sauda. Tekstur memang sangat-sangat pekat dan cepat meresap. So cara dia buat macam tadi, ambillah lebih kurang dalam 3 ke 4 titik, gosok-gosok and then terus buat sapuan dekat bahagian belakang dada anak-anak kita. Okey, dah settle dekat bahagian belakang dada. Sama juga kita sapu pula, pusingkan anak-anak kita, sapu juga dekat bahagian depan dada. Dan nak lagi mudah untuk kita buang kahak anak-anak kita tu, kita boleh tambahkan dengan buat tepukan percussion. Cara dia, kita kena lengkungkan tapak tangan kita macam ni, seperti ada ruang udara di sini, and then kita buat tepukan. Jadi tepukan percussion ni dia akan bantu untuk longkahkan kahak-kahak degil yang melekat-lekat dekat saluran pernafasan anak-anak kita tu. Jadi yang mana nak dapatkan kita punya minyak herba asma, boleh cepat-cepat tekan back coding kita dekat bahagian bawah sekarang.